Kata Allah dalam juzuk yang ketiga, ada perbuatan yang lebih baik daripada bersedekah. Macam mana tu? Bulan Ramadan, seringkali kita kaitkan dengan bagaimana sedekah adalah amalan yang terbaik dan perlu dibanyakkan dalam bulan Ramadan. Tetapi menariknya, melalui juzuk yang ketiga, Allah kata, lebih baik daripada sedekah itu ada dua perkara. Yang pertama adalah qaulun ma'ruf, iaitu kata-kata yang baik. Dan yang kedua adalah wa maghfiratun. Apakah wa maghfiratun? Maksudnya pemberian maaf. Jadi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah satu bulan yang di mana kita perlu memperbanyakkan kata-kata yang baik. Kalau katalah mulut kita tu tak lekang daripada BAB1 ataupun banyak lagi perkataan-perkataan lain yang agak kasar daripada mulut kita, inilah bulan untuk sama-sama kita memperbaiki ucapan kita, dan yang lagi penting adalah kita memberi kata maaf kepada orang yang menyakiti kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang amat dicintai dalam diri kita. Yang pertama adalah kebijaksanaan dan yang kedua adalah kemurahan. Mudah-mudahan juzuk yang ketiga membantu kita untuk lebih berlapang dada dengan orang yang sering kali menyakiti kita dengan kata maaf dan mengeluarkan perkataan yang baik kepada mereka.